Mahkamah akan panggil anak untuk interview. Maknanya dia akan tanya anak nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan mak ataupun ayah? Contohlah anak kata nak duduk dengan mak. Sebab apa nak duduk dengan mak? Sebab mak bagi tengok TV, tak payah pergi sekolah, bagi mainan. So mahkamah berpendapat bahawa berlaku kemudaratan dan kebajikan anak tersebut tak terjaga. Bila berlaku perceraian, sebenarnya siapa yang ada hak untuk dapat hak jagaan anak ni? Ayah ke ibu? Untuk kes hak jagaan anak, dia ada dua tau, iaitu hadin dan juga kafalah. Hadin ni adalah untuk anak yang bawah umur, yang mana yang belum capai tahap mumayyiz dia, iaitu bila seorang kanak-kanak lelaki sampai umur 7 tahun dan juga kanak-kanak perempuan sampai umur 9 tahun. Dan kafalah adalah lebih daripada umur tersebutlah, yang mana dia dah capai kepada mumayyiz. Walau bagaimanapun, mahkamah mengiktirafkan adalah ibu adalah orang yang paling layak untuk menjaga anak tersebut. Yang mana dalam peruntukan Seksyen 82 di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam telah mengatakan bahawa ibu adalah orang yang paling layak. Dan sekiranya berlaku kehilangan kelayakan seperti mana yang termaktub di dalam peruntukan Seksyen, yang mana ibu tersebut telah hilang kelayakan dan diberi kepada bapa. Walau bagaimanapun, bukanlah semudah tu untuk menafikan hak seorang ibu lah. Jadi mahkamah dia akan tengok sama ada kebajikan anak tersebut terjamin ataupun tidak sekiranya berada bersama ibu. Contohlah saya ambil sebagai untuk kes untuk kafalah. Kebiasaannya untuk kafalah ni, mahkamah akan panggil anak untuk interview. Maknanya dia akan tanya anak nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan mak ataupun ayah? Contohlah anak kata nak duduk dengan mak. Sebab apa nak duduk dengan mak? Sebab mak bagi tengok TV, tak payah pergi sekolah, bagi mainan. So mahkamah berpendapat bahawa berlaku kemudaratan dan kebajikan anak tersebut tak terjaga. Jadi mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah orang yang tidak layak untuk menjaga anak tersebut. Tadi akak ada sebut had umur 9 dan 7. Maksudnya apa akan berlaku selepas anak-anak mencapai umur tersebut? So sekiranya anak dah capai umur, selepas daripada umur tersebut, maknanya anak dah boleh buat pilihan lah. Dan sekiranya tidak berlaku pergaduhan antara dua belah pihak, so untuk kes seterusnya iaitu quorum committal tak perlu difailkan lah.